Patah hidup. Tak ada yang belasah nak lepas gerang. Gaduh dengan awek kau, gaduh dengan janda kau, kau dengan skandal kau, kau lah budak-budak. Kau lepas kat adik-adik. Apa berjadah. So, telinga aku sakit, aku kena lepas. Sana si sana reging sampai mati. Hai kawan teman seseperjuangan, apa yang kau lakukan sedang kau contengkan. Malukan angkatan yang paling kanan. Hai, Assalamualaikum guys. Tak habis-habis buli. Tak habis-habis buli. Apa cerita ni? Hai adik-adikku. Situ meninggal, sini meninggal. Apa korang buat ni? Okay guys. Okay, kita sembang sikit bab buli ni. Bab aku tengok makin menjadi-jadi dalam tentera. Buli-buli. Okay guys, kita renung-renungkan. Kita fikir-fikirkan. Apa sebenarnya ni? Kenapa tentera ni ada buli, ada ragging, ragging. Tak habis-habis ragging. Okay guys, macam ni. Aku bercerita atas dasar pengalaman. Mungkin cerita aku ni tak sehebat cerita anggota tentera lain, tak seindah, tak sedahsyat anggota-anggota lain. Tapi aku nak cerita bab personal akulah. Aku tak nak cerita orang lain. Aku cerita sah aku, bully, ragging, semualah daripada pandangan aku. Aku masuk tentera tahun 2000 something. Daripada permulaan aku join tentera, pada peringkat pertama di pemilihan awal, pemilihan akhir, aku dah nampak dari segi torture mental. Itu biasa dalam tentera. Bila aku dah masuk ke alam rekrut, so kami di pusat latihan selama 6 bulan, kami brotherhood macam ni. Tak ada bully, tapi bergaduh di antara komuni-komuni, antara pelatung-pelatung tu biasa dalam tentera, bergaduh tu. Tapi tak ada bully. So, masuklah alam pekerjaan. Unit pertama aku ditempatkan di kamp Sungai Besi waktu tu. 1 orang perempuan, 6 orang lelaki. Aku lapor di unit tu. Di situlah aku kenal apa itu ragging. Aku tak naklah cakap, walah, dulu punya cerita lah. Sekarang kebanyakan macam tu lah. Aku dulu. Orang zaman askar sekarang ni ataupun tentera sekarang ni tak nak dengar yang kita cakap saja cerita pasal dulu lah. Sekarang okey. Tapi benda yang dulu, ada ke benda dulu terjadi macam sekarang ni? Kau belasah anak orang sampai mati, kau bully dia orang sampai mati. So aku dulu ada bully, ada ragging waktu di zaman bilik bujang. Waktu aku bujang, di minggu pertama aku sampai di bilik bujang, aku diperkenalkan dengan incah bilik bujang, berada aku. Dia akan bagi tahu setiap hari korang buat apa, cuci bilik, kemas katil, carry kasut, iron baju, pastikan lampu tertutup pada sebelum pukul 12 malam. Makanan-makanan yang dah habis dimakan, cuci pinggan semua. So, apa itu semua? Itu semua dia mengajar kita berdisiplin. Kita teratur membuat kerja satu persatu, buat satu. Okey, kita buat ni, kemas, bersih. Kalau kau melawang, memang dia orang belasah. Tapi belasah dia orang, belasah mendidik. Tak ada yang belasah nak lepas gerang. Kau bergaduh dengan awek kau, kau bergaduh dengan janda kau, kau bergaduh dengan skandal kau lepas kat budak-budak. Kau lepas kat adik-adik kau. Korang ni tak erti nak menilai lah. Pekerjaan, mendidik dan membuli, kau nak lepas satu benda, tak boleh. Dulu abang-abang aku, lempang aku pernah berdarah hidung, patah hidung, telinga aku sakit, aku kena lempang. Tapi kesilapan aku, kerana aku tak bangun sembahyang subuh, berada aku lempang aku tak pergi sembahyang maghrib, aku kena komando rest. Bila aku melawang, patah hidung aku kena tumbuk. Kenapa? Aku sebab aku buat kesilapan. Abang-abang aku mendidik. Aku tak tahulah zaman sekarang ni korang mendidik adik-adik korang macam mana sampai meninggal. Ya, biarlah asbab kematian tu dengan cara korang tengah sembahyang, ataupun bukan asbab kematian kerana kau ragging, asbab kematian kerana kau bully. Bukan. Memang orang mati tak lari. Pada masa tu, pada hari tu kau akan mati. Mati tetap mati. Bahasa kasar sikit, sorry ya. Mati tetap mati. Tapi biarlah asbab kematian kau tu benda yang elok. Jangan asbab kematian kau tu kau dibelasah. Pada adik-adik aku yang masih berkhidmat, kepada adik-adik aku yang masih jauh lagi perjalanan kau dalam tentera,
tolong stop. Memalukan. Anggota tentera meninggal kerana buli. Anggota tentera kena belasah sesama sendiri. Memang adab dalam tentera, tapi berpada-pada. Kau belasah mendidik, jangan patah lebam. Aku sejujurnya aku tak bersetuju dengan buli ataupun ragging yang berlebihan. Zaman sekarang bos aku ataupun pegawai-pegawai aku nasihatkan, ni, kita buli guna ni. Tak perlu guna kekerasan zaman sekarang. Jangan takut masuk tentera. Yang mana berminat teruskan, mohon jadi tentera. Benda ni boleh elak. Kepada adik-adik yang mana baru lapor belit bujang, kau rasa benda ni melampau, kau ada sarjang bertugas, kau ada KSM, kau ada incah-incah yang kau rasa boleh sampaikan saluran yang betul. Kau jumpa sarjang kau, sarjang takbir kau, maklum. Ataupun kau tengok badi kau kena terlampau teruk, kau tolong maklum kepada sarjang kau. Kau melalui saluran betul. Disebabkan dengan saluran yang tak betul, kadang-kadang member kau lagi teruk kena belasah. Belum apa-apa, keluarga kau tahu dulu. Belum apa-apa, polis kat luar tahu dulu. Bukan aku kata tak boleh, tapi kau ada incah-incah kau ada sarjang kau ada pegawai kau melalui saluran dia dulu. Kau maklum kat dia. Biarlah orang yang sepatutnya mencegah daripada peringkat awal. Disebabkan kau terus melompat kepada saudara kau, report polis apa semua. Yang abang-abang kau ni, tu yang jadi bio sikit. Alang-alang kau nak report luar, aku belasah kau terus. Itulah yang aku tahulah jiwa tentera. Macam tu lah yang sefaham aku. Fikir dululah apa yang kau nak buat. Jangan berlebihan. Kau mendidik, bukan kau nak belasah anak orang. Kau tegur untuk mendidik dia. Yes, betul. Kerja dan tekanan. Tak perlulah sampai berdarah, sampai meninggalkan kesal. Mati tak lagi. Tapi jangan menjadikan asbab kematian kerana buli dan ragging. Okey, sedikit luah perasaan aku. Apa-apa pun, good luck. Sana ragging sampai mati. Hai kawan teman sesepuh.